kiri dan kanan. Lepas tu boleh letak dekat tepi. 8 J dan K, kita guna 8 skru, 8 mini fix masuk dekat lubang yang kecil-kecil lah. 2, 4, 6 dan 8. Sekarang kita nak pasang papan A dengan B. So yang tak ada lubang dekat bawah, kita baringkan dia Sebelah luar. sebelah luar. Sebelah dalam dia macam ni lah. Ini paling atas tu. Ini paling atas. Yang ni kita mark as tempat sangkut hanger. So 2 lubang ni kat belah atas. Kita akan pasang drawer slide dekat belah bawah. Sekarang kita nak pasang papan A. Pastikan papan A. Depan. Pastikan bila kita baringkan papan A tu, tempat kita masuk wooden tadi tu menghadap sini lah. Sejauh nampak putih. Okay, so kita nak letak L. Korang kena cari drawer slide yang ada label L. Okay, label L dan kita pasang. Dan rodanya menghadap ke depan. Roda dia menghadap ke depan, ke arah kayu tu lah. Next step is kita nak pasang drawer slide. Make sure dia ada 2 lubang ya. This one, kita ambil yang ini, kita letak dekat lubang yang kedua. You guys kena pasang ikut lubang yang kedua. Kalau you pasang dekat lubang yang pertama, nanti drawer you tak masuk. Okay, kita letak dekat lubang yang kedua. Make sure straight lah. So kita punya roda dekat bawah. Roda dia kena menghadap di bawah. So depan lubang kedua, dia punya ending pun lubang kedua juga. Dia dah siap pasang. Bila kita berdirikan, ini adalah bahagian kita bayangkan ni bahagian drawer dia lah. Okay, this is papan A. So dekat papan B tu, kita nak pasang tempat hanger. Kita tekan je step 4. Kita nak pasang hinges dekat pintu. Papan N, kita pasang hinges je. Cepat. Kita letak je, parkingkan dia, lepas tu terus screw. Papan B, kita ambil papan K, connect dengan papan B. Masuk. Okay. Arrow di atas. Ikut anak panah dia, pusing 360. Lock. Papan A dan papan J connect ikut step yang sama. So papan A punya bahagian luar beginilah. 6. Kita akan gunakan panel E, panel I dengan panel M. Ni panel E. So ini adalah bahagian bawah. Okay, nampak kita pasang drawer slide tadi. Kita ambil panel E, masukkan dekat lubang dan kunci. Kuncinya di sini. Pakai Allen key. So kita ambil panel I, connectkan dia punya kayu masuk lubang. So untuk kuncikan panel I dengan E dan dia punya padan tu, kita pakai Allen key jugalah kat sini. Kita ambil papan D pula untuk dia punya bahagian bawah punya drawer. Bahagian D atas dia yang ada cat lah. Kita ketatkan macam biasa, ulang balik step yang sama pakai Allen key. Okay, so ni kat bahagian bawah lah, drawer bawah. So next step, papan G. Okay, kita ambil papan G, kita baringkan dia, edging dia di atas, yang tak ada cat dia dekat bawah. So kita connectkan dengan lubang. Lepas dah connectkan dengan lubang, kita screwkan dia lah. Ambil papan M, untuk connectkan dengan mini fix punya lubang ni, dia bahagian memanjang ke bawah. So dia ada gap tab 8.
kita nak slot in saja dekat lubang yang ada di sini. Okay, sama juga step yang tadi dari bawah. Masukkan je. Sini. Sama rata dan ambil skru F. Ada 1 biji saja and kita terus skru. So step 9 kita akan connect papan B, papan F dan papan F. Papan F dulu kat belah bawah. So belah bawah dia edging, atas dia adalah yang tak ada cat. Sebab yang atas tu kita akan connectkan dengan top panel sana. So papan F dulu. Dan kita masukkan papan L. L dekat atas, F dekat bawah. Connectkan je dengan lubang yang ada kayu tu. Punya view macam ni. Semuanya kayu. So that kita akan tutup dengan top panel. So semua ni kita akan tekan dan kita kunci dia lah. Ni papan G. And connectkan everything together. Pasang. Tekan je. Step 9 kita nak skru untuk kunci. Ambil skru A, ada 6 biji. Skru A. Nail pin dekat dia punya base. So papan C kita connect je lah dia punya skru masuk lubang masing-masing. So dia punya cam lock ada kiri, kanan dan tengah. Total 5. Total 5 skru untuk kita ketatkan. Okay. Kita pasang back ply. Okay, step nombor 11 kita akan pasang dia punya panel Y dan Y. So ni adalah panel Y. Kita akan pakai skru G. Ada 38 unit. Banyak. Dah settle semua step, kita berdirikan dia untuk kita pasang drawer. Kita akan pasang dia punya hanger punya handle. Ni papan N. Kita akan connectkan dengan 2 lubang kecil ni guna skru I. Dua biji sini, 2 biji tengah, 2 biji skru dekat bawah. Pintu tak boleh tutup kan? Pintu tak boleh tutup. So kita tarik dia, kita ketatkan dia lagi. Sebelum kita ketatkan, pintu ni akan tertarik ke dalam. So dia dah boleh tutup. Tolong tutup dah. Sekarang kita dah pasang tapi pintu tak sama level. So macam mana nak bagi sama level semula? Kita buka pintu ni. Kita adjust dekat skru yang bahagian bawah. So kita boleh longgar dan ketatkan dia untuk dia bagi sama level lah. So seorang kena pegang pintu, seorang kena skru bagi tahan dia punya level yang kita nak. So tiga bahagian, bahagian 1, bahagian 2 dan bahagian 3 ni ada dia punya function masing-masing lah untuk rapatkan jurang yang ada. Okay, step 15 kita nak pasang drawer PQR. So ni adalah P, ini adalah Q, tengah-tengah ni adalah R. PQR. Ya. So ni papan PQR, kita pasangkanlah dia punya frame P dan Q connect dengan R. Kita masukkan dia punya tulang S. Papan S dekat tengah-tengah punya slot dekat lubang yang ada. Step 18 kita akan pasang handle. So handle kita pasang macam ni lah. Nak pasang terbalik pun boleh, tak ada masalah. Usually kita pasang macam ini. So ni DR, sebelah sana DL. Roda dia kedudukan macam ni lah. Ni belah belakang. Ni suami. Mana-mana boleh. Step 19. Skru dekat lubang nombor 2. 3.
lubang nombor 3. Tak boleh buat. Lubang nombor 3.